Hai, Assalamualaikum, kembali ke Quarter Liter Channel guys. So hari ni abang bukan nak bercakap tentang motosikal ataupun nak review part atau aksesori. Sebaliknya abang nak review satu gadget, iaitu smartwatch daripada Xiaomi S4. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel abang ni, abang buat review part dan aksesori kan. Tapi hari ni memang agak special sikit sebab abang nak review teks ataupun gadget, iaitu jam tangan terbaru daripada Xiaomi S4. Kalau nak cakap baru, taklah terlalu baru. Jam tangan ni dikeluarkan pada bulan Mac dan April yang lalu, pada tahun 2025, tapi menjadi pilihan ataupun spotlight untuk abang dapatkan jam ni. Di video kali ni abang akan share kat korang 10 sebab kenapa jam tangan ini menjadi pilihan abang. So kita nak cakap pasal 10 sebab, tapi abang rasa abang tak mau cerita panjang. Waktu kita unboxing nanti, waktu tu abang akan share kat korang kenapa 10 sebab jam tangan ni menjadi pilihan abang. Furthermore, let's kita unboxing dulu guys. Jom. Ok guys, so ni jam tangan yang berada di depan abang sekarang ni. Kalau kita tengok dari segi kotak dia memang sangat minimalis, Xiaomi style. Memang kotak warna putih. Kat depan ni dah ada satu gambar jam dan Xiaomi Watch S4. Yang lain tu biasalah, macam biasa. So jom kita tengok jam tangan kat dalam ni guys. Buka dia pun memang sangat simple. Ok, kat dalam kotak ni kita boleh tengok terus jam tangan Xiaomi dengan strap getah yang dia bagi berwarna, abang boleh cakap dia warna nano grey ataupun kelabu. So selain daripada tu, dalam kotak ni lagi terdapatlah satu wireless charger, manual book dan juga tak ada apa dah, manual book. So kotak dia memang nampak agak premium dan dalam ni hanya ada dua barang sahaja. Okey, furthermore, jom kita buka dulu jam tangan Xiaomi ni guys. So dia letak satu stiker kat sini. Kalau korang tengok di belakang juga ada satu stiker yang mana dia cakap please remove before use. Okey, yang ni untuk heart rate monitoring dan sebagainya. Okey, macam abang cakap tadi, dalam kotak jam tangan ni Xiaomi Watch S4, dia hanya datang dengan magnetic charger, buku manual, simple and clean dan nampak sangat premium. Tropical style Xiaomi, tak banyak aksesori tapi keemasan dia memang nampak sangat mahal. Okey, kita tengok untuk reka bentuk dan paparan. Jam tangan ni memang glazy gila guys. Aluminium alloy body, ringan tapi nampak solid. Dengan skrin dia 1.43 inci AMOLED, resolusi dia tinggi dan sangat terang di bawah cahaya matahari. Dan rotating crown dia feel sangat smooth, macam pakai jam tangan high end. Memang puas hati guys. Jom kita on dulu guys. Kita tengok dulu paparan jam tangan ni. Paling menarik dia guys, dari segi spek jam tangan ni, abang tertarik dengan fungsi bateri yang terdapat pada jam Xiaomi S4 ni. Bateri dia 486 mAh, boleh tahan sehingga 15 hari penggunaan biasa. And get this, korang charge 5 minit jam tangan ni, korang boleh guna sehingga 2 hari. Ok, untuk jam tangan ni juga dia ada GPS dan dual band, iaitu L1 dan juga L5. Super accurate untuk running, cycling ataupun korang yang suka hiking. Selain daripada tu, of course lah, heart rate, SOP, sleep monitoring, tracking, stress monitoring dan juga semua adalah lengkap.
plus dia ada lebih kurang 150 spot dan 5 ATM water resistance. So you can even swim in swimming pool. Kalau nak menyelam pun of course lah tak akan ada masalah dengan jam tangan ni guys. Okey, jom kita terus kepada 10 sebab utama yang abang nak share kat korang ni. 10 sebab utama kenapa abang pilih jam tangan ni kan. Okey, yang pertama sekali screen AMOLED dia lah. Sebab screen AMOLED dia ni kalau korang tengok memang sangat cerah dan sangat terang. Nombor 2, kerana body aluminium dia, feel dia memang rasa flagship lah guys. Terasa macam jam tangan yang sangat mahal. Nombor 3 guys, battery life dia boleh bertahan sehingga 15 hari. Memang cukup lama, dan penggunaan yang ekstrim pun abang boleh katakan jam tangan ni boleh bertahan sehingga 5 hari. Yang keempat, fast charging. Kalau kita charge jam tangan ni untuk 5 minit guys, korang boleh pakai untuk 2 hari. Memang hebat kan. Dan yang kelima, GPS dia memang sangat accurate dalam tracking dia. Nombor 6, 150 lebih spot modul ada dalam jam tangan ni. Nombor 7, full heart monitoring, heart stress monitor dan sebagainya dia dapat record. Nombor 8, jam tangan ni juga ada fungsi NFC support. So selain pada Bluetooth call yang kita boleh jawab dan juga call, korang nak isi minyak lepas ni senang je lah, just tap saja jam tangan ni di mana-mana terminal. Nombor 9, smart heart control for Xiaomi device, yang mana korang boleh kontrol jam tangan ni terus melalui device korang. Nombor 10, price dia guys bawah RM600. So memang sangat-sangat value for money. So abang dapatkan jam ni pada harga RM559. Dan kalau letak di tangan, terasa jam ni sangat premium, macam sebuah jam tangan yang sangat mahal. Macam flagshipnya jam, tapi pada harga yang mampu milik guys. So untuk conclusion jam tangan ni, ini adalah satu jam tangan yang bajet sebenarnya, tapi dia nampak sangat premium. So korang boleh consider kalau korang nak dapatkan fungsi-fungsi jam tangan ni. Battery life dia lama, NFC support, dia ada Bluetooth call dan juga heart monitoring dan sebagainya. So abang boleh cakap jam tangan ni salah sebuah jam yang sangat lengkap. Abang nampak dari segi look, jam tangan ni sangat-sangat stylish. Selain daripada tu, performance dia memang sangat great, dan battery life dia guys boleh bertahan sehingga 15 hari. Tapi yang paling menarik, 5 minit korang charge jam tangan ni, korang boleh pakai sehingga 2 hari guys. Okey, kalau korang nak abang bandingkan jam tangan Xiaomi S4 ni dengan Amazfit ke, ataupun korang ada cadangan, korang boleh letakkan di ruang komen di bawah. Okey guys, abang rasa abang nak end video kat sini. Don't forget to follow abang, like, share dan subscribe. Dan bagi korang yang suka dengan konten tech dan review macam ni, korang juga boleh bagi cadangan selepas ni apa produk yang patut abang buat review. So sampai jumpa lagi di lain video guys. Assalamualaikum. Kuatal Channel. Bye guys. Sas.